Jadi kesimpulannya bagi saya, sama ada kerajaan berhutang ataupun menaikkan cukai, kesannya tetap sama pada kita semua. Kaedah yang pertama, kerajaan berhutang. Ini akan meningkatkan inflasi dan inflasi ini kesannya kuasa beli rakyat akan menurun. Yang kedua, naikkan cukai ataupun potong subsidi. Ini akan menyebabkan rakyat kurang duit untuk berbelanja dan harga barangan akan naik kerana tiada subsidi. Kesannya kuasa beli rakyat juga akan turun. Jadi dua-dua kaedah, sama ada kerajaan mengurangkan hutang ataupun menaikkan cukai, poket kita makin kempis, kuasa beli kita makin kecil. Jadi tindakan kerajaan mengurangkan pinjaman baru sebanyak 20 bilion itu bukanlah satu magic. Ini cuma satu pemindahan beban daripada pinjaman kerajaan kepada cukai kepada kita semua. Pada akhirnya, kitalah yang bayar semua tu. Tak ada apa yang magic pun sangat. Satu lagi yang saya nak tambah. Hutang negara kita dah melepasi statutory limit 65% daripada GDP. Had ini untuk mengawal perbelanjaan kerajaan supaya lebih berhemah. Pada tahun 2023, hutang kerajaan berbanding GDP ialah 69.8%. 2024, 70.4% dan tahun ini mungkin akan naik lebih tinggi lagi. Selain itu, kerajaan juga maklumkan macam-macam pelaburan asing masuk berbilion-bilion dolar dalam negara kita. Jadi patutnya negara kita makin kaya, rakyat makin senang. Tapi rakyat juga yang kena tanggung kenaikan cukai dan pemotongan subsidi.